Hey, what's good? Wait a minute. Who are you? Hey, what's good? Kimi here. Ayan cakap Ayan here. Ayan here. Kita dah lama tak jumpa kan? Betul. Berapa lama? Almost 1 year kan? So apa buat for today? Kita akan pergi Swimming. Jogging. Swimming. Banyak Dan tu. yang satu lagi. Apa? Jogging sampai ke creek. What? Bro, what are you talking about, man? So hari ni kami akan pergi swimming. Let's go je. Let's go. So hari ni kita nak pergi swimming. Dekat mana? Dekat Seberang-Jaya. Dekat Supanjaya. So hari ni kita nak pergi swimming hari ni. Stay tune juga. So Tunggu. So stay tuned. Jalan cuek baru malu. Kita nak tunggu ambil kawan abang boys. No. Kita pergi terus lah. Kita Kita pergi terus. jumpa Mak Pin dekat Kita jumpa Mak Pin dekat Putrajaya. Seberang-Jaya. Putrajaya. Seberang-Jaya. Seberang-Jaya. Okay. Okay, Let's go je. let's go. Buat hampa yang tak kenal Ayan, siapa nama? Aryan Darwish. Buat hampa yang tak kenal Aryan Darwish ni siapa? Aryan Darwish ni Wonder Kid. Dia semua boleh buat. Betul tak? Betul? Dia boleh buat apa? Karate boleh, Swimming, badminton, jogging, jogging, running boleh. Running lagi boleh. Semua kan? Semua boleh. Hello. Except for basikal satu je. Oh, sebab tak ada basikal baru lagi. Sebab tak ada basikal baru. Itu je. Mungkin lepas ni video Aryan ni pun banyak dalam vlog. So jangan lupa subscribe cakap dia orang. Jangan lupa subscribe. Actually aku dengan Aryan ni dah tak jumpa almost setahun. Dalam setahun tu banyak betul perubahan kat dia. Dulu dia memang tak suka bersukan lah orang kata. Tapi 360 darjah dia tukar. Tak tahu tiba-tiba semua dia minat. So hari ni Aryan akan tunjuk dia punya bakat swimming kan. Aryan pandai berenang ke? Pandai? Guna ni tak? Guna apa? Lapor. Guna pelampung tak? Tak. Tapi dulu awal-awal gunalah. Training. Tak. Ha? Tak. Awal-awal dengan coach saja. Tak guna. Tak guna dah. So Aryan boleh renang dalam tak? Boleh. Boleh. Dengan kamera. So hari ni kita nak pergi swimming. So Aryan akan tunjuk Jumpa bakat Mak Pin dekat Seberang-Jaya. Putrajaya. Seberang-Jaya. Yes. Jumpa di situ. Jangan lupa subscribe dan tengok Abang Boy punya YouTube. Jangan Dapat lupa 1 million subscriber. stay tune Aryan berenang dia cakap. Saya air berenang juga. Aryan akan tunjuk. Saya akan tunjuk swimming saya Skill dekat hampa semua juga. Putrajaya. No. Aryan akan tunjuk skill dekat hampa semua. Hampa semua. Cakap lah. Saya akan tunjuk skill dekat hampa semua. Let's go. Let's go guys. So sekarang kita dah sampai. Sekarang mana Mak Pin ni? Sekarang mana Mak Pin? Lagi. Marah cakap. Mana Mak Pin? Kami dah tunggu ni. Betul? Lama kita nak tunggu. Kita nak swimming sampai pukul berapa? Sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Mungkin awal sikit, sebelum pukul 5 ataupun pukul 6. Atau sampai malam atau esok. We never know. Loh. So sekarang kita turun. Jalan cuek baru malu. Sekarang kami dah sampai dekat DSA, di Swim Academy Seberang-Jaya ya. Putrajaya. Seberang-Jaya. Swimming dekat Seberang-Jaya. Swimming. DSA. Saya duduk depan tu. Okey. Saya Ayan kat mana sekarang ni? Sekarang kita ada dekat Putrajaya. Yes. Mana Mak Pin? Mak Pin mana? Mana Mak Pin? Konon. Kita first time kan datang sini saya. First time kita ke sini. Ni first time aku datang ke
Suruhanjaya punya pool, kolam kat sini. Kan Ayan first time juga? Ayan pernah datang sini? Tak pernah kan? So kami first time datang sini. Awak boleh tengok kolam dekat Suruhanjaya. Ayan come. Ayan training dekat sana dalam juga? Macam ni juga? Kita tengok. Tak boleh masuk. Tak nampak? Kita tengok. Jom kita walk around dulu. So hari ni kita nak buat swimming. Aktiviti apa kita nak buat? Aktiviti swimming. Kat sini ada apa? Tunjuk. Kat sini Selain ada swimming pool, lain ada swimming pool dengan GYM. ada gym juga. Ada gym. Selain swimming pool, sini juga ada gym. Nah, yang tunjuk gym. Ni. Ini atas sikit. Okey. Nampak? Abang angkat. Belum, kena bayar dulu. Bayar. Jom kita bayar. Kita pergi bayar dulu. Sekarang kita tengah buat apa ya? Tunggu. Apa? Buat bayar. Bayar. Berapa ringgit? Tahu? Tak tahu. Tak. Aku pun tak tahu. Kita tengok. Oh, kalau hampa nak tahu, dekat sini semua cashless. Ada budak-budak ni minta tolong. Minta tolong apa ya? Minta tolong bayar. Nah, Ayan tu, tangan Ayan. Go. Sampai ke angkat? Okay. Alright. Okay, terima kasih. Ha? Dia tadi tanya mana Mapin. Jom. So Mapin bayar lu. Ayan. Dia tak ada QR ni. Dia kena pakai ni ya, cashless ha. Dekat ada QR ke? Oh, dia finish lah. Oh, bayar lah. Tak, aku tak tunjuk harga-harga dah tadi. Ni nampak harga-harga kalau mandi kat sini. Kalau kau tak bawa, orang kata Google pun sini ada jual. Sekarang masa untuk Aryan beraksi. Aryan nak pergi mana? Tukar Ke baju. swimming suit. So, let's go Aryan. Go. Go. Boleh ke? So, baju pun dah tukar kan? Baju Aryan dah tukar. Dah. Baju aku pun dah tukar. Mapin macam biasa kena ada. Dia guard. Orang kata, mana? Masuk. Go. Terima kasih. Okay, relax. Jangan turun lagi ha. Tunggu abang buat. Oh. Ayan, dia bye-bye kat Ayan. Let's go. Lamanya. Wih, lama lah Ayan. Okay, betul ke kamera kata Ayan. Okay. Sekarang kita nak berenang sampai ke situ. Ayan nak tunjuk aksi. By the way, tadi dekat belah sana depa tak bagi Ayan rakam kan? Dekat sini boleh sebab tak ramai kan. Depa jaga privacy sikit. So Ayan tunjuk apa? Skills. Sini. Sini pergi sana. Okay. Pusing macam tadi? Tak lagi? Fuh, lama Ayan. Pusing. Fuh. Pandainya. Tu sikit apa orang panggil? Pusing. Pusing apa? Pusing. Pusing apa?
Pusing. Sikit apa lagi Ayan nak tunjuk? Ada lagi? Ada. Apa? Dan ini dia pasangan yang kita nanti-nantikan, pemegang pingat emas bagi acara, pingat perak sebenarnya bagi acara terjunan ke hadapan yang akan dilakukan. Cantik setakat ini. Oh, baik. Seorang penerjun yang begitu berpengalaman. Wah, sedikit pada pelepasan itu kita dapat lihat sedikit tersasar. Baik Ayan. Itu orang panggil apa? Tak tahu. Sana balik. Sana balik. Kendau. Ada yang ni Yang lain. live dulu ni. Pulang satu. Sini kan? Weh, Apa tu? Ui. Tu Mak Pin nak beritahu sejarah. Orang kata tanah dulu ni lah lah. Tempat ni. Aku betapa lu latih. Kalau ikutkan sini dulu yang bahagian ni tak ada. Tak ada bumbung. Tak ada lagi. Bahagian ni ada. Ada? Kolam ni lama dah, dua ni. Kenapa? Cuma yang ni dulu tak ada bumbung. Tak ada bumbung. Satu lagi, last lagi satu kolam yang kat sebelah situ. Yang tu paling cetek lah. Satu setek lah. Lah mereka buat gym. Budak ni. Ayan. Apa ni? So kolam yang dekat sebelah sana mereka tak bagi buat video, mungkin jaga privasi. So kat sini tadi aku minta, actually kat sana aku dah minta, but dah pujuk-pujuk memujuk mereka tak bagi. But kat sini mereka kata pun just orang kata rekod, orang kata yang kita-kita aja macam tu. Sebab aku explain kat dia nak rekod harian je, so mungkin mereka faham. So this is for hampa Aryan Wonder Kid. Let's go. Kita challenge siapa paling lama dalam ayam. Nak? Boleh lah. Okay. Sini bagi nampak kamera. Okay. 1, 2, 3. Ayam mana? Maafin Medi Poo. Hai? Ayam mana? Itu lain. Last skill. Apa yang ada? Last skill. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, let's go. Gimana? Ni air. Minum air. Ini dia dah payung kali ketiga. Kami nak berenang 2 orang. Kam Ayan, sat sini. Ayan. Wah, terapung. Kam, sini. Kita start berenang. Aku paling jauh. Okay. Okay. Kami nak start berenang. Let's go. 1, 2, 3. Baru tadi kalau nampak tahu Aryan ada masuk yang kolam orang kata paling dalam, dia boleh. Orang lain dia pun tak benarkan, tapi Aryan boleh sebab dia pandai berenang kan. Okay, so kat kamera Aryan nak enjoy berenang. Jumpa hampa lepas habis Aryan beraksi. Let's go. Lepas swimming, Aryan ajak pergi jogging, tapi aku tak bawa kasut dan
baju. So macam mana ayah tak bawa, abang boy tak bawa baju? Ambil lah. Jauh. Sekarang kita dekat Seberang Jaya. So kalau sempat baru kita pergi, okey? Kan nak So pergi tempat sini. sekarang kita dah tukar baju dan kita nak tukar baju. Kita tukar baju kat rumah. Cakap apa? Cakap macam kelatih. Cakap apa ni? Dia cakap, Kak. Cakap apa? Oh, Aryan nak cakap. Lepas Salin. tukar baju, sekarang kita nak jogging. Betul ke? Cakap. Apa? Apin nak What's cakap. up guys? So back again in the vlog with our boy Mr. Kelandung here. Apa? So basically dekat sini timing dia punya bayaran berapa Min? Dewasa tadi apa? RM3 something. RM3 Opang ke? Ha? RM3 berupang. RM3.35 sen lah. Oh, something like RM4 lah kat sini untuk dewasa. Ha? Tinggi. Kat sini mandi dewasa dalam RM4. Budak-budak aku rasa RM1 lebih ke. Dia lebih. Ha. Dia sejam setengah. Puas tak mandi Ayan? Puas tak mandi? Puas? Apa? Dapur. So next. Boleh roti. Okay. Ya, Mina. Roti. Oh, nak pergi roti. Stay tune. Jumpa nanti. Tengah perjalanan on the way balik, Aryan lapar. So kita singgah pump station untuk beli apa? Roti. Roti. Tu. Tentu. Okay ni. Mak Ayan. Awak dapat apa? Roti. Apa? Keropok. Lagi. Budak-budak untuk makan keropok. Then kalau hampa nak tahu dia ni orang sukan, betul tak? Orang sukan kena minum Anda Plus kan? Betul. Baru hilang tenaga, baru tambah tenaga. Kenapa selalu air pedas? Jom. Tenaga. Ayah nak makan dulu, nak tambah tenaga. Kan? See you. See ya. Ya. Super ring for Super Aryan. Apa tu? Sepet mata. Yang dua. Petang ni mungkin dah tak sempat kan Ayan kan? Kita akan jogging, mungkin kita tukar mood sikit, kita tukar jogging waktu malam. So Aryan ajak jogging juga, kita layan dia. Jogging malam Okay, stay tune. We are back. So sekarang kita baru lepas makan malam. Orang selalu sebelum dah nak jogging baru makan ni. Jogging dulu. Orang jogging dulu baru makan. Belum. Tak apa. Tapi kita dah rehat dalam lama dah kan. Betul baru jogging kan. So I nak jogging berapa jauh ni? Alamak. Tadi ni berapa lama? 1 kilo, 1 km. Boleh? 1 k. Alright. So 3 jauh. 1 k okey lah. 2 okey. 2 km. Kaki kencing. Nanti kita akan kita coach untuk Aryan. No. So cakap stay tune. Stay tune. Makan dah. See you guys later. Dia bagi anak makan. Ayat tak habis tu. Dia bagi anak makan. Tadi kami duduk berantem. Ayun. Dah kan nak jogging. Kami dah FOMO. Kami tengah Sekarang saya nak start lari. Berapa jauh? Dalam 20 minit. Berapa? 20 minit. 20 minit.
So malam ni Aryan akan lari dalam 20 minit. Aku akan teman dia. Abang boleh teman Aryan tau? Boleh? So let's go. Aryan nak ikut timer. Berapa minit? 20. 20. Boleh ke? You rasa boleh? Tak stretching pun lagi? Ha? Okay. Aryan dah mula. Okay. Boleh. Let's go. Okay. Okay, cepat. Laju boy. Slow. Dia kena slow. Jangan laju. Kena slow je. Jangan jam. Slow. Oh, nak ikut Ayah. Depan. Nak boleh depan. Ayah slow belakang. Slow sikit. Okay, full slow. Okay, slow. Nanti penat. Slow balik. Slow je, jangan berhenti. Kita lari lagi. Salah. So, macam mau buat ke? Yang depan. Tengok kamera. Sekali lagi, Su. Sekarang 2 minit. Baru 2 minit. Aryan Apa yang 15 minit? Aryan cakap 20 minit. Aku pakai baju biasa je malam ni. Oh. Ni actually aku berada teman Aryan. So macam mana? Still good? Okay. Aryan cakap 5 minit dia akan stop untuk ambil nafas dulu kan, ambil angin dulu kan. So cakap dekat viewers, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Subscribe YouTube Hakimi Roslan. Jangan lupa subscribe Hakimi Roslan. 4 minit. Mak Fin nak jogging juga ke nanti? Tak lah. 5 minit. Mana? Okey, sekarang 5 minit ada. Good job. Pas. Buat 5 minit lagi. Okey, later ambil nafas dulu, tengok. Jangan lupa hidup kena sihat. Kena selalu bersenam dan bernafas. Yes. Bersenam dan bernafas. Aku dah lencun dah. Aryan akan teruskan larian. Aryan dan larian. 20 minit. Lari. Abang dah perlu dah. Abang tak buat baju. Ayah baju macam tu okey lah. Abang baju macam ni. Macam mana? Kita pun nampak bridge kecil tu, lepas tu pusing balik. Okey. Aryan kata sampai bridge tu kita akan U-turn patah balik. Kaya kan? Sampai bridge sini. Sampai bridge tu kita patah balik. Alright, Let's go. Go Aryan. Ni nampak bridge. Go. Abang ambil video. Dah boleh pusing. Tak nak sampai hujung. Tak nak? Sini je. Sini je. Tak nak sampai hujung dah. Okay. Tak balik. Let's go. Careful. On the left only. Duduk left. Ada motor. So sekali lagi. Telur. Bau telur. Good job. Let's go. Ambil angin slow-slow. Jalan je tak apa. Jalan pun dah okey dah. Dah dapat stamina. Ambil macam ni. Baru lepas ni main badminton lagi tak penat. Swimming, lari, semua tu untuk ni, untuk jantung. Kalau ayah macam tak laju. Tadi ayah rasa laju kan? Sekarang laju tak?
Look. Laju. Weh, Dah habis dah. 1 km. Kejap ah. Lepas tu, kucing tu calar dia punya baju swimming. Sekarang almost 15 minit. Aryan masih hasil. So sekarang 60 minit. Macam mana Aryan? Aryan dah berpeluh. Ada kata-kata tak? Menguat. Tunjuk sikit Aryan punya pakai baju apa hari ni. Baju sukan. Baju sukan, seluar sukan, kasut. Handsome. Masa ada lagi 2 minit, Aryan masih meneruskan lariannya. Dulu kalau hampa nak tahu, aku ajak dia main bola, jogging, langsung tak mau. Lepas tu jumpa balik, dia tulis 360 darjah. Alhamdulillah. Lagi 1 minit yang terakhir. Aryan. Semua sukan dia suka. Semua sukan dia nak buat. Siapa tengok tadi swimming. Lepas swimming dia nak berjogging. Kalau bukan dia nak berbadminton. Dia ada coach. Yang aku tahu tadi dia bagi tahu coach dah. Shout out untuk Coach Abu. Dia penat. Aryan, 20 minit. 20 minit. 20 minit dah. Okay. Give me 5 20 minit. Good job, boy.